Assalamualaikum sahabat. Okey sahabat, kadang kan kita nak masak di rumah ni kita malas lah. Malas tu macam mana? Sebab bahan-bahan dia tak lengkap lah. Dia tak rebus ini lagi, tak rebus itu lagi. Okey. Sekarang saya nak bagi tips macam mana nak buat cili boh. Cili boh tu cili kisar lah. Kan kadang-kadang kan orang lain dia buat cili ni direbus dulu kan, direbus dulu biar dia lunak, biar dia lembik kan. Kalau kita tidak, kita tak rebus, kita langsung blend. Langsung blend tu sama juga blend, tapi yang kecil lah. Yang kecil, yang blend kita guna sambal belacan itu hari. Okey, jadi cara dia, kita tak payah rebus-rebus, ni buang masa. So sini saya akan berbagi tips yang sederhana, simple, dan kawan-kawan tu boleh masak bila-bila masa. Balik daripada office tak ada masa kan, nak rebus ini lagi kan. Dah rebus ini nak blend lagi kan, lepas tu masak lagi, itu buang masa. Tapi syarat dia, kalau ini tak rebus kan, kita langsung blend. Time kita nak masak tu, kita tumis dulu cili ni. Kita tumis dulu, macam saya ada buat video paprik daging tu kan. Saya akan tumis dulu cili boh tu. Saya tumis dulu, saya buat masak dia tu. Lepas tu baru saya masukkan bumbu-bumbu lain. Jadi kita akan cuba try macam mana membuat cili boh atau cili kisar ni tanpa direbus. Okey, ini dah basuh dah basuh. Ini memang harus basuh. Okey. Pertama kita masukkan cili ni. Okey. Saya hanya berbagi untuk kawan-kawan yang tak ada masa, balik daripada kerja kan, balik daripada office tak ada masa nak masak kat rumah. Saya akan berikan cara membuat bahan-bahan dengan cara simple dan sederhana. Okey. Okey. Mari kita rebus, kita masukkan. Okey. Dah basuh. Kadang-kadang konten kreator lain atau chef-chef lain tu dia rebusin dulu ni. Dia rebus, kalau kita tak rebus. Okey. Okey, dah masuk semua. Okey. Okey, sahabat. Ni cili boh tadi, penampakan cili boh tadi. Okey, syarat dia, kita memang akan beri air panas sebegini. Tengok blend ni tak besar sangat. Memang dia kena sentiasa kita selalu blend cili lah. Okey, tetap kita akan bagi air panas. So, sekarang mari kita blend. Ini terpulang pada sahabat-sahabat. Boleh masukkan cili, boleh masukkan bawang sekali, boleh masukkan bawang holland, boleh masukkan bahan-bahan yang lain. So senang kita nak masak. Tinggal tumis, ambil cili kisar yang sudah bercampur dengan bahan lain, jadi masakan. Okey. Mari kita blend dulu. Kita tengok penampakan dia macam mana. Bismillah. Okey. Jadi kawan-kawan, sahabat-sahabat tu dah standby semua barang di rumah, dah standby semua bahan-bahan, tinggal masak je. Jimat masa. Okey. Okey. Kita blend. Tengok sini dia. Bismillah. Okey, baik sahabat. Saya sudah siap blend dan kita akan tengok macam mana bentuk dia. Macam ni. Tetap halus. Tetap dia tidak menghilangkan aroma cili di dalamnya, dan tetap boleh berguna, dan tetap fungsi dia tetap sama. Okey sahabat-sahabat. Bukan tak boleh kita rebus, tapi memandangkan masa kita ni tak sempat, lepas tu badan kita penat juga daripada office, daripada kerja kan. So
Saya hanya menunjukkan tips-tips dia yang secara simple saja, yang sederhana, yang mana cara-cara saya ini akan menjimatkan masa sahabat semua. So, jadi tapi satu syarat dia. Syarat dia ni, kalau kat rumah lah kan, kat rumah ni dah selepas kita blend ni, selepas kita pakai, terus masuk peti sejuk. Bukan freezer peti sejuk biar dia tahan lama sikit. Ini pun tak boleh lama-lama sangat. Dia dalam 3-4 hari macam tu lah. 3 atau 4 hari macam tu. Okey, sahabat-sahabat, itulah cara saya. Tips untuk menjimatkan masa. Kalau orang lain memanglah ada juga macam ni. Kalau orang lain lah, saya tak cakap siapa, dia akan direbus dulu cili tu, dan itu akan membazirkan masa sahabat-sahabat semua. Okey sahabat-sahabat, begitu cara saya membuat cili poh yang jimat masa dan tidak membuat anda penat. Okey, apabila sahabat suka dengan cara saya dan bersetuju dengan cara yang saya gunakan, boleh tekan like dan boleh juga komen kat bawah dan subscribe, insyaAllah. Amin. Okey sahabat-sahabat, saya sudahi. Ada kata salah kata, saya mohon maaf lahir dan mohon maaf ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.